Tercetusnya idea air ini adalah kerana kalau saya pergi ke mana-mana mesyuarat, even di Jabatan Agama, di mana-mana pun di MAH, JPN dan semuanya, banyak disediakan dengan air yang bukan milik MAH. Untuk melibatkan pelajar dan juga staf marsah kalau mereka ingin mencuba dunia perniagaan dengan berniaga air stabil ini. Untuk menyemarakkan sebaran air stabil ini ke seluruh Johor dalam masa setahun ini, insya-Allah. Yang pertama adalah pH alkalinya. Nilai pH-nya adalah sangat baik. Menurut pengeluarnya, pusat pengeluarannya di Sempang Renggam, pH-nya adalah hampir menyamai air Zam-Zam. Kalau kita beli air stabil ini, dia merupakan satu infak sebenarnya. Kita beli air stabil infak. Kerana hasilnya akan digunakan bagi menyemarakkan lagi program pelajar di Marsah terutamanya, bagi melahirkan generasi graduan Muslim. Satu projek yang perlu dilalui oleh semua pelajar Marsah. Boleh datang ke Marsah ataupun melalui website Marsah, hubungi Yang Berbahagia Encik Zaki bin Osman, pegawai yang menguruskan air ini, insya-Allah.